Aku rasa kalau kita buat senarai filem-filem hip hop Malaysia, this should be in the top 3 lah. Dia menjadi rujukan untuk siapa-siapa nak buat filem hip hop Malaysia lepas ni. Reaksi satu ayat aku untuk filem ni. Hey, what is up my good people? Okay, aku baru saja lepas menonton filem Badak yang diarahkan oleh M. Raihan Halim yang sebelum ini pernah mengarahkan filem La Luna. Reaksi satu ayat aku untuk filem ni. Maksudnya hebat. Slay. Slay bro. Ni aku tak nak sebut lah. Kau kena tengok filem ni baru kau tahu lah apalah. Kalau kau tak tahu memang korang. First benda yang paling aku suka tentang filem ni adalah ni kalau tak ada memang tak jadi filem ni. The title, the character itself, Shahrizi Sam sebagai Badak. Shahrizi Sam dalam ni dia berubah 180 darjah. Bila daripada badan sado dalam Polis Evo, even dalam La Luna pun dia jadi polis tu agak tough badan dia kan. Tapi dalam ni dia berubah menjadi seorang bapa yang mempunyai badan yang sangat deadbot. Daripada godbot jadi deadbot. Dengan perut boncek dia, and then lepas tu dia kena berlakon jadi seorang yang pekak. And apa yang bestnya bukan sebab Shahrizi Sam tu tau, tapi sebab dia punya memek muka. Kita bukan tengok tu sebab kita tengok Shahrizi Sam ke apa ke. Kita tengok filem tu, kita nak tengok watak Badak tu dan macam mana dia berekspresif melalui setiap babak-babak dekat dalam filem ni. So buat macam kalau ada babak yang komedi, korang kau tengok dia punya memek muka yang sangat-sangat cheeky. And then lepas tu bila babak yang ganas, sedih ke apa ke, kau boleh nampak bila dia beremosi, sedih semua. So yes, dia adalah tunjang utama lah dekat dalam filem ni. Kedua yang aku suka dalam filem ni, technically filem ni dia macam musical. Sebab walaupun dia cerita tentang orang pekak, tapi dia nak relatekan dengan muzik juga dalam filem ni. Dan muzik yang diketengah dalam filem ni adalah muzik hip hop, which is bertepatan sebab dia menggunakan kampung baru sebagai premis, sebagai latar belakang dekat dalam filem ini. So bila digunakan kampung baru, so dekat situ macam ditunjuklah ada ramai budak-budak rapping, hip hop apa semua kan. Dan watak anak kepada Shahrizi Sam ni mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang rapper. Untuk siap ada dapat offer untuk buka open show Joe Flizzo lah apa semua. So dekat situ dah ada tunjuk lah, it's a very, orang kata common concept lah tentang seorang anak mempunyai impian tapi tidak sebetul-betulnya direstui oleh bapak dia apa semua kan. Sebab bapak dia tak boleh dengar apa yang dia main muzik apa semua. So akan terganggu sikit lah. Daripada situ kan terganggu emosi lah. Which is bagi aku satu konsep yang interesting. Walaupun sebenarnya ikutkan benda tu dah cerita kan, dah ada dah daripada filem Koda tahun 2021. Filem tu even menang Best Oscar pun waktu during that year. So konsep tu dah sama, cuma bezanya dalam filem ni kita tengok hip hop, and then Shahrizi Sam dia localize. Dia localize cerita tu, which is bagi aku agak nice. And thanks to Adrian Tay sebab hanya menjadi executive producer saja. Dia tak menulis dan dia tak mengarah. Sebab bila nampak Adrian Tay, kita tahu dia photostate banyak filem-filem Hollywood untuk jadi filem lokal. Tapi dalam cerita ni mungkin dia nampak dia jadi EP kan. Dia jadi EP, so bila dia nampak macam cerita Koda ni boleh ni localize lah cerita ni. Basically cerita Koda tu pun kalau tengok very down to earth, very grounded. Memang sangat dekat lah juga dengan rakyat Marhain kan. So dia nampak dia boleh ubah untuk lokal, tapi dia bagi dekat M. Raihan Halim ni tulis dan juga direct. So M. Raihan Halim ni pula makanan dia lah. Dalam La Luna mungkin kita nampak macam terlalu urban kan untuk watak kampung apa semua kan. Ini perfect, ini ngam. Sebab ni dia dekat kampung baru dengan muzik dia. So even anak dia yang ini nak cakap slay pun tak ada masalah. Anak dia nak cerita something yang open pun tak ada masalah. Sebab dia budak bandar, budak urban. Kalau dalam La Luna tu dia budak kampung kan. Tiba-tiba kau nak cerita benda-benda yang open macam urban, macam tak ngam sikit. So ini memang cantik. Ketiga yang aku suka is the overall look, the visual of this film. Bagi aku ni penting sebab untuk sebuah filem drama ke, filem air mata, filem yang sedih, melodramatik macam ni, kau memerlukan sebuah visual yang cantik, yang memadai untuk kau nak tonton dekat pawagam di layar yang besar. Kalau tak, macam mana kau nak sampai feel, rasa imersif tengok filem-filem drama sebegini. So visual shot-shot tu penting. Dan bagi aku, peletakan kamera work apa benda semua, all the art department apa semua tu buat kerja. All the technical part tu semua memang cantik dalam filem ni. So shot-shot je cantik,
sangat bersesuaian untuk nak tonton dekat wayang. Bagi aku cerita ni tak perfect, tapi cerita ni memang sangat bagus. Cuma kalau aku punya sikit nak komplain, aku rasakan macam the conflict dalam filem ni tak challenging enough. Sebab kita tahu ada konflik pasal anak, pasal bapak, lepas tu ada atuk dia lah apa semua kan. Dia ada konflik tu tapi dia diselesaikan dengan senang. Which is sebenarnya dia bertepatan lah dengan filem ni juga kan. Dia tak adalah nak tunjuk konflik sangat ke apa ke. Basically the resolution apa semua tu is there already. The solution semua tu dah dekat situ. It's just that dia nak tunjukkan macam mana watak-watak ni semua nak menerima setiap apa yang terjadi dekat diri diorang dalam filem ni. So bagi aku, pertengahan filem lah sampai nak ke hujung sikit tu, dia ada sedikit macam rasa kurang sikit sebab dia tak challenging enough bagi aku. Rating per 10 aku untuk filem ni aku boleh bagi 8.5 per 10 bintang. Alright. Badak adalah satu filem hip-hop Malaysia yang kita boleh raikan sebab aku rasa kalau kita buat senarai filem-filem hip-hop Malaysia, this should be in the top 3 lah. Dia menjadi rujukan untuk siapa-siapa nak buat filem hip-hop Malaysia lepas ni. Okay, 3 benda yang aku suka pasal filem ni. Yang pertama, aku suka visuals dia. Khususnya, dia punya camera work. Jadi, DOP M. Sofian Daud Sofian did a great job. Cantik sangat. Aku suka dia punya mid shots. Aku suka dia punya framing. Dan dia punya composition untuk scene tu cantik sangat. Antara scene-scene yang aku suka macam contohnya bila bapak badak kena tahan kat dalam kedai runcit sebab dia tak bayar, lepas tu dia bergaduh. Cara dia ambil shot tu, dia introduce bapak badak, lepas tu kamera reverse, bergerak ke belakang untuk reveal polis tengah sembang dengan Mira, anak badak. Lepas tu dia reveal badak. Jadi daripada situ dia dah tunjuk relationship yang badak ada dengan bapak dia tanpa perlu bercerita atau cakap apa-apa. Benda tu sangat efektif. Dia punya close-ups cantik. Close-ups tak kira masa badak terjatuh, dipeluk oleh anak dia, atau masa close-up dekat burger, kat tengah masak burger, close-up kat dalam rumah diorang. Lepas tu, rumah diorang kat flat tu kecil. Kalau kau tengok rumah tu kecil sangat, tapi camera work tu berjaya ambil angle yang cantik untuk dapat babak-babak yang jelas menunjukkan hubungan antara badak dengan anak dia, dengan Mira tu. Banyaklah benda macam tu yang sangat cantik. Lepas tu, camera work ni memaparkan kehidupan urban kampung baru yang sangat cantik. Jadi, kalau orang luar nak rasa bagaimana kampung baru tu, you watch this film. Dengan kedai runcit dia, dengan lorong dia, dengan tepi jalan dia. Lepas tu ada banyak angle yang cantik macam contoh gerai badak dekat scene yang kat hujung-hujung, dekat kapak tu, dia ambil daripada bawah, dia tunjuk ke atas. Dia nampak bapak badak baru lepas makan burger macam tu. Lepas tu badak jalan. A lot of this framing is very good. In fact, ada satu part tu aku suka bila badak bersemuka dengan Mira. Lepas tu diorang nak kena sembang ni. Ada topik untuk dibincangkan. Tetapi diorang awkward sebab masing-masing macam tak berani nak buka topik tu. Jadi camera angle tu mencerminkan awkwardness tu. Dan bila dah cut to each other 2-3 kali, baru diorang kamera tu fokus diorang kat tengah. Baru diorang bercakap dengan masing, tapi bila dia bercakap tu, diorang tak cakap apa yang diorang perlu cakap. Jadi benda-benda macam tu, benda-benda halus, benda-benda seni macam tu best. Itu nombor 1. Nombor 2, aku kena bagi kredit yang sangat-sangat besar kepada Raihan dan dia punya directorial team, terutamanya Ayam Farid, sebab dialog dan pertuturan dan perbualan dalam cerita ni sangat real. Jadi kita tengok benda tu, kita tahu aku pun cakap macam tu, aku kenal orang yang cakap macam ni. Jadi benda tu, dia punya world building tu rasa immersive. Kita rasa macam it's a lived-in world. Kita percaya, ini betul lah KL. Dia bukan bahasa buku atau bahasa skrip. Jadi ini kena bagi pujian kepada Raihan yang nampak ayat-ayat dan dialog-dialog macam tu. Pujian kepada directing dia untuk membenarkan pelakon-pelakon dia deliver dialog tu dan menjiwai dialog tu. Dan pujian kepada Ayam Farid yang melatih diorang dan jaga benda ni. Jadi kita tak rasa hilang. Kita tak rasa macam, alah mana ada orang macam ni. Dia rasa believable sepanjang filem sampai habis. So tu best. Tu nombor 2. Nombor 3, aku rasa, of course, dah ada cerita Koda yang dah menang Oscar. Jadi, dia adapt cerita yang sama, premis yang sama. Kalau orang nak kritikal, karakter yang sama, aku tak nak komen apa-apa. Tapi bila kau dah buat pilihan untuk melakukan macam tu, you make sure it hits. Dan kat sini, kredit kepada Edente yang membenarkan Raihan berkarya. Dan kredit kepada Raihan dan tim dia dan pelakon dia yang berjaya membawa cerita ni dan make it a local story. Itu sangat mahal. Semua menjadi dan kita nampak satu kisah hidup pakcik jual burger dengan anak dia nak jadi hip hop rapper di Malaysia yang kita boleh percaya dan kata, benda macam ni boleh jadi ke?
Newsflash, dah pernah jadi, akan sentiasa jadi, sebab we are that good. So benda tu cool, kita meraihkan benda tu. Dan 3+1 bonus yang aku suka tentang filem ni, semua lagu best. Semua lagu Aida Amron best. Aida, you've got bars. Hakim Jahat pun best, tapi sorry lah, aku kena bagi props to Aida. Sebab semua lagu Mira best gila. Flip is a great song. Lagu yang dia ada nyanyi, dia ambil lagu daripada Datuk dia dalam cerita ni pun is a great song. Lines dia semua best. Credit to you. I love the lines. Best gila. Apa yang perlu diperbaiki? Aku tak pastilah. Mungkin sekiranya filem-filem seperti Koda tu menjadi rujukan, mungkin during the writing kita boleh buat pilihan untuk ikut sampai habis Koda tu punya storyline ataupun major plot points atau story beats dia atau tidak. Filem ni dah sempurna dah. Dah cukup cantik, cukup baik, cukup hidup. Dan aku rasa tak perlu kita tukar. Badak dah keluar dan aku happy sebab Shahezi Sam did beautifully lah. Oh, rating per 10, it is an easy 8/10. Mudah sangat 8/10 ni. Dia tak perlu berusaha pun, semua cukup sifat sempurna. This film is a great box office popcorn film yang dia tak insult audience ya. Kita nak filem-filem macam ni. Dia angkat kita punya audience, dia ajar kita punya audience dan dia hargai kita punya audience. A very strong 8/10. So please give yourself a chance. Datang Paugang tengok kat TGV. Memang aku kena segue sekejap kat sini. Shahezi Sam punya micro expressions dalam cerita ni sangat bagus. Kita tak pernah sangkal dan dispute kedudukan dia sebagai seorang pelakon yang kerja sungguh, yang menjiwai watak dan versatile. Dia cuba action, dia cuba drama, dia cuba gila-gila. Tapi dalam filem ni, dia perubahan tu besar sebab kita nampak dari segi fizikal, dia punya buncit dia, dia punya lemak dia. Lepas tu kita nampak dari segi ekspresi muka dia, bagaimana muka dia yang clueless dalam muka. Tak ada benda, sebab apa? Dia tak dengar. Dia pekak. Tapi orang lain keliling dia macam kalut gila babi, cuak dan dia tak ada apa-apa reaksi. Dan bila orang marah dia, dia marah balik seolah macam dia tak sedar apa yang sedang berlaku. Dia oblivious to the world. Jadi benda tu realistik gila. Dan apabila tiba di detik-detik atau babak-babak yang sangat penuh emosi di mana dia tak boleh endahkan lagi dunia di sekeliling dia dan dia kena figure out a way yang nak kena menghadap dunia walaupun dia tak dengar, emosi yang dia tampilkan tu memang sampailah bila dia bersemuka dengan bapa dia, dengan Wan Hanafisu yang juga did a great job. Bila dia bersemuka dengan Mira, bila dia jumpa kawan dia Pakcik Wawan tu, semua momen-momen ni penting dan semua ada pay off. Sebab kita nampak reaksi dia macam ni pasal awal-awal dan pertengahan. Jadi bila masuk final act, final third of the film, bila dia sedar yang macam, okay, aku dah tak boleh macam ni. Aku kena ambil nasihat arwah ayah aku. Aku kena buat something yang lain daripada apa yang arwah ayah aku buat dengan aku. Aku kena ubah benda tu dengan anak aku sendiri. Kita dapat pay off dia. Kita dapat muka dia yang finally merasai sedikit bahagia apabila dia cuba nak memahami anak dia, apabila dia cuba bersama dengan anak dia dan menyokong kerja dia. Jadi kita nampak emosi tu akhirnya keluar. Jadi yang saya paling suka is dia tahan nangis sepanjang filem sehingga ke babak terakhir. Bila air mata tu keluar, tak banyak pun, sikit je. Dan sebelum keluar tu pun mata dia merah tapi tak menangis. Bila air mata tu keluar, kita rasa pay off. Finally dia bagi diri dia peluang untuk berkongsi detik kegembiraan dengan anak dia bila anak dia perform tu. Benda tu keluar. Dia tak dengar ni keliling dia ni apa jadi. Tapi dia tengok semua orang punya reaksi ke anak dia. Dia can't help but to be affected by it. And then benda tu keluar. Jadi Shahezi Sam berjaya sampaikan benda tu. Dan dia punya micro expressions tu mahal lah. Jadi mannerism dia pun best. Cara dia merajuk, dia letak tangan kat atas perut dia, macam-macam lagi lah. Dan bukan dia seorang je, Mira did a great job. Nampak lah dia punya awet Minah Urban tu. Wan Hanafisu compliments it so well. Sangat antagonistik kepada anak je sampai kita pun tak suka. Tapi bila masuk the final third, dia cakap 2-3 patah je, 2-3 ayat je. Terus anak dia dengan cucu dia macam, okay, you know what? Maybe this is important. And then film to move on. Banyak benda halus dan benda teliti macam ni yang memperkayakan filem ni. Jadi aku rasa benda macam ni kita kena cakap lebih lagi, kita kena puji lebih lagi. Sebab all these people yang berkarya, Raihan, Sofian semua ni, benda-benda ni yang dia orang jaga. Tapi kalau kita tak give credit to where is due, orang terlepas pandang benda-benda ni. Jadi benda ni best, tolonglah tengok cerita ni. Cerita ni, it's a very Malaysian film. Badak feels very Malaysian, very KL. So pergilah tengok. Kalau kita nak rasakan semangat Malaysiana, semangat kenegaraan, bukan patriotik just kenegaraan. This is our film. Macam tu. This feels, kalau you duduk KL, filem ni filem you. Macam tu.
Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzz Pop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.